Terkejut Fizi tengok kapal terbang ni landing dekat roundabout. Tapi kalau korang nak tahu, dekat area sini lah ada kedai steamboat yang baru je dibuka. Grill dan steamboat dekat sini guna kayu arang. Dimasak perlahan-lahan tapi lebih beraroma. Biasa kita dengar grill and steamboat, tapi special dekat sini ada sekali cucuk-cucuk goreng. Yang ni korang tak perlu goreng, letak je dekat kaunter, nanti diorang yang akan gorengkan. Kat sini ada 3 jenis kuah steamboat. Korang boleh pilih kuah tom yum, tomato atau secret recipe. Bahan-bahan untuk buat steamboat dan grill pula banyak. Ada seafood, potongan isi ikan dan macam-macam lagi pilihan makanan sejuk beku. Kalau nak grill daging, kambing atau ayam pun ada. Nak makan mi pun ada banyak pilihan. Makanan ready made macam sushi, mihun, nasi goreng, nugget dan fries. Pilihan sos dekat sini ada lebih kurang 12 jenis. Boleh juga buat sos sendiri ikut cita rasa. Yang bestnya dekat sini juga ada playground, so bolehlah korang makan dengan tenang. Tempat dia sangat luas, nak parking pun senang. Korang nak makan kat dalam boleh, nak makan dekat luar pun boleh. Sebelum lupa, korang save lah video ni siap-siap kepada followers My Food Delivery. Kalau korang nak lebih jimat, korang tengoklah komen kat bawah. Ingat tau, nama tempat ni Kak Ben Melaka. Lokasinya dekat Gangsa. Let's go!